bekerja untuk berjaya, Allah kata ingat Allah banyak-banyak. Artinya siapa yang pergi kerja dan dia ingat Allah banyak-banyak, dia berjaya. Percaya tak? Beriman tak kita? Beriman. Wajib kita beriman. Wazkurullaha katsira. Sesiapa saja yang pergi cari rezeki dan ingat Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. Kamu mudah-mudahan berjaya. Baru Allah cerita ayat tadi. Dan Allah sebut penutup ayat tadi, wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Because ramai orang fikir rezeki, kalau kita pergi beli tu dapatlah. Ada duit, ada rezeki. Allah kata no. Rezeki lebih luas daripada itu. Allah sebaik-baik memberi rezeki. Dia mungkin bagi awak ada makan, tapi awak tak boleh makan. Dan Allah boleh mendatangkan rezeki dengan segala keajaibannya. Dengan apa yang awak sangka dan apa yang awak tak sangka. Kalau awak bertawakal padanya, kalau awak mengikut. Jika engkau bertawakal dan mengikut peraturannya. Sebelum saya nak pergi, saya nak sedut ini. Sangat penting hal ini. Kerana dalam ayat, dalam surah Munafiqun, selepas itu Allah ingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kamu harta kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang buat macam tu, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang walaupun ada banyak harta tapi tak ingat Allah, rugi. Tuan-tuan tahu, kebanyakan orang yang nak bunuh diri, orang yang menangis, yang merasa tertekan hidup, depression, tidak kerana mereka tak cukup wang. Ramai yang ada cukup wang dan ada anak, tapi mereka tercari-cari sesuatu yang mereka tidak temui dalam kehidupan. Bangunnya duka cita, buka matanya kesedihan, tidurnya kerisauan. Apa yang engkau risaukan? Tidaklah dia dapat memberikan jawapan. Perkara yang sedikit menjadi kerisauan yang besar. Rumahnya elok, makanannya masih ada sedap, risaunya melebihi orang-orang yang berada di Afrika. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, dia orang yang rugi, Allah kata. Tapi Allah kata dalam surah Jumu'ah ni, Allah kata apa? Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau ingat Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Tuan-tuan, banyak mana ingat Allah ni? Banyak mana ingat Allah? Tak sama. Tuan-tuan mungkin sebut subhanallah sama, tapi ingatnya tak sama. Dan kadar ingatan itu apa? Ada orang sekadar mengingat nama Tuhan. Ada orang apabila sebut nama Allah, dia ingat kalimat-kalimat saja. Ada orang setiap kali dia menyebut Allah, dia takut dia masuk neraka. Ada orang sebut Allah, dia ingat syurga. Bagus. Ada orang bila dia sebut Allah, semua itu ada dalam dia, tapi dia merentasi itu. Dia merindui Allah. Merindui Tuhan itulah.
makam ingatan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang sekadar mengingat saja. Maka yang merindui Tuhan itu, mereka pada makam para awliya, pada wali-wali Allah, kerana mereka bukan mengingat seperti mana biasa. Ada puisi yang disandarkan kepada Rabi'ah Adawiyah. Araftul hawa idh araftul hawa wa aghlaqtu qalbi ala man an man siwa adak wa qumtu unadi ya man tara khafayal qulubi walasna narak uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban anta ahlun lidhal. Saya terjemah, dia kata araftul hawa, ni bukan hadis, puisi dia lah. Aku mengenali kerinduan tak kala aku mengenali kerinduan padamu, dan aku kuncikan wa aghlaqtu qalbi ala man adak, dan aku kunci jantung hatiku pada selain daripadamu, dan aku berdiri memanggil wahai yang melihat segala rahsia jantung hati sedangkan kami tidak melihat. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa, aku mencintaimu dengan cinta kerinduan. Wa ammal ladzi wa hubban anta ahlu lidzak, dan cinta yang engkau itu layak padamu. Wa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa syughli bi dzikrika an man siwa, adapun cinta kerinduan itu menjadikan aku sibuk mengingatimu sehingga terlupa yang lain. Ini puisi-puisi sufi dan seumpamanya, tapi maknanya benar bahawasanya zikir yang tinggi itu seperti kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sehingga kepada peringkat bagaimana manusia itu merindui Tuhannya, bukan sekadar menyebut namanya kerana untuk membilang pahala yang dia dapat. Dengan lebih tinggi kadar zikir itu, maka lebih tinggilah kejayaan hamba itu. La'allakum tuflihun.